dalam isu yang lepas tu kan, yang banyak orang komen dekat video yang lepas, dan juga yang DM terus kepada saya tu terlampau banyak, tak larat nak baca sebenarnya. Ada 3 perkara utama lah. Yang pertama ialah isu prajurit muda yang dipau bukan sebulan, ada yang bertahun. Dan yang kedua ialah isu nak masuk kursus. Okay, nak kursus, banyak pakai duit yang tidak diketahui apa sebab dia pun tak dapat tahu apa punca ataupun apa relevannya sampai beribu-ribu nak pergi kursus. Yang ketiga ialah kenaikan pangkat. Dia ada satu masuk mes tau, masuk mes. Protokol bukan protokol, dia panggil apa masuk mes lah. Isu masuk mes yang macam-macam isu lah, ye lah, macam-macam isu yang pau lah, apalah. Ada sampai ke peringkat seorang, yang satu DM saya direct dia kata, demi Allah saya takkan halalkan dekat mes tu sampai saya temankan suami saya beli durian berbakul-bakul. Tak nak durian yang murah, nak yang mahal. Anak saya nak makan pun, kami kat keluarga nak makan pun, kata orang fikir 2 kali, tapi terpaksa belikan untuk berbakul-bakul untuk senior dengan alasan budaya. Yang berkaitan dengan pengurusan tertinggi, berkaitan tentang isu-isu salah guna kuasa dan rasuah tu, sebab dia melibatkan perundangan dan telah pun diambil tindakan. Itu tak nak ulas lah kan. Dia dah mula masuk mahkamah, dah melibatkan penguasaan. Tapi kesimpulan semua tu sebenarnya tak ada pun prosedur, SOP, peraturan, etika dan sebagainya, protokol dalam ATM macam tu. Terlampau banyak. Kadang-kadang saya baca jugalah tentang isu tu. Banyak unit yang tak ada apa pun, dan banyak juga unit yang buat. Okey. Dan ini semua bukan prosedur. Ni nafsu YDP dan juga AJK tu. Suka-suka hati dia. Yang melibatkan ye tu, kadang-kadang takut bini nak ye. So gunakanlah tentera punya kata orang budaya, konon budaya tu. Padahal nafsu kau tu, takut bini, duit tak ada, gunakan duit orang. Gunakan alasan untuk junior masuk kelab lah dan sebagainya, ataupun naik pangkat dan sebagainya. Sudah kan. Ini semua nafsu je, nafsu YDP je. Dan kita kena ada satu pembudayaan dalam pemikiran kita bahawa jika ada yang benda-benda macam ni, janganlah percaya kalau cakap budaya. Tak ada budaya. Ini semua terus masuk dalam pemikiran kita, berlaku macam ni, masuk ke pemikiran kita. YDP tu memang nak gunakan yang dikatakan pembudayaan tu untuk nafsu dan juga dia punya kehendak dia sendiri. Dekat rumah tak bahagia, kat rumah keluarga tak bahagia, sebahagiannya tak sebahagia dengan isteri dan sebagainya kan. Akhirnya dia akan sibuk dekat kelab. Percayalah. Kita bayangkan macam ni kau kalau best kat rumah kan, anak-anak, keluarga okey, suami isteri okey, kau nak melepak kat Amis sebab apa? Lepas tu sembang tak jatuh. Maksud je dekat rumah kau tak bahagia, kat rumah kau serabut, akhirnya kau gunakan mes, kau lepaskan kepada junior-junior kau. Dan banyak camp tak berlaku macam tu. Tuan-tuan, puan-puan yang ada anak tu jangan risaulah. Ni sebahagiannya je. Faham tak? So selepas ni, kalau orang cakap itu memang budaya lah, tak ada budaya, tu nafsu kau. Tak ada budaya, tak ada budaya. Faham tak? Tak ada budayanya. Ini semua nafsu YDP dengan AJK. Faham tak? Cari perempuan, cari ni, baby Shima lah, apa-apa semua tu. Dia macam ni lah. Apa pun kau nak cakap, kalau benda tu memang dah tak betul dengan syariat, dengan Islam, undang-undang dalam tentera sini tak betul, peraturan tak betul, adab dan adat tak betul, kau tak boleh fikir ke? Seorang isteri tahu suami dia buat berzina, bukan berzina lah, buat maksiat, tunang, tahu tunang dia buat maksiat dan terpaksa disebabkan nak memenuhi kehendak YDP, bukan peraturan tentera. Tak ada.
Ini YDP. Mulai pada hari ni kau YDP yang bukan-bukan tu kat rumah tak bahagia lah tu. Faham tak? Nak gunakan mes lah apa semua untuk dia punya, habis dia punya apa, kesunyian dan sebagainya tu. Sembang kau punya nafsu, takut bini nak buat, duit tak ada, gunakan orang. Pui. Woi, Panglima! Pangkat besar, gaji besar, allowance besar, rumah besar, kereta mewah, simpanan duit berjuta-juta dalam bank, jongkong emas berketul-ketul, baju orang tolong iron, kasut orang tolong kilat, makanan orang tolong hidangkan, rumah tak payah bayar, kereta tak payah bubur minyak, driver ada, PA ada, bodyguard ada, semua benda yang anggota biasa tak ada, engkau ada. Jauh sangat jika kau nak bandingkan kehidupan kau sekarang ni dengan kehidupan orang-orang bawah kau. Kau ni ibarat raja dalam badan beruniform. Apa lagi yang tak cukup? Sampai kau ambil hak orang lain, apa yang kau tamak sangat ni? Aku sangat yakin sehingga ke hari ni, banyak lagi keperluan utama untuk anggota bawahan ni yang tak cukup. Nak minta baju baru pun susah. Kadang-kadang yang tahun lepasnya tu diorang pakai. Kau tahu tak, ramai anggota-anggota bawah kau yang cuba untuk cari income lebih dengan buat part time. Ada yang meniaga pasar malam, ada yang meniaga air balang, ada yang pagi-pagi meniaga nasi lemak. Part time yang diorang buat tu, semua tu untuk tampung kehidupan harian diorang dengan family diorang. Dengan cara yang halal, tahu tak? Yang kau kat atas kayangan, sakau. Punyalah Barwah, kau tak malu ke dekat anggota-anggota bawah kau? Weh Barwah, mana pergi ikrar sumpah taat setia kau kepada agama, bangsa dan tanah air? Kau sanggup langgar ikrar kau sebab kau tamak. Guys, tolong sharekan video aku ni kepada geng-geng merak kayangan supaya jadi iktibar pada yang lain. Pada orang-orang baik, jangan lupa follow guys. Assalamualaikum.